Macam saya ni kalau tak duduk di New Zealand memang tak merasalah rasanya makan abalone ni, apalagi dengar kata harganya mampu mencecah ribuan ringgit sekilo bila dieksport. Memandangkan hari ni baik, cuaca baik dan laut surut dengan elok, jadi kita akan keluar ke laut. Hari ni kita nak tangkap abalone lagi ataupun pawa dia orang panggil dekat sini. Ini adalah mangsa pertama kita, tapi kita kena sukat dulu. Kalau tidak melebihi 125 mm kita kena lepaskan. Yang ini sayang dia cuma 120 mm. Jadi kita kena lepaskan pergi. Seperti kamu dan saya lihat sekarang ni di bawah rumpai laut ni ada banyak betul abalone. Mungkin juga beribu-ribu, tapi sayangnya saiznya tidak cukup besar. Jadi kita jumpa yang abalone kuning. Abalone kuning ni biasanya dia lebih kecil, dia punya minimum size iaitu 8 cm. Tapi yang ni tak sampai 8, cuma 7 cm saja. Jadi kita kena lepaskan lagi semula. Ini ada beberapa ekor lagi abalone bertapak hitam tapi tak cukup size. Yang ni obviously memang tak cukup size. Jadi kena lepaskan sebab tak sampai 7 cm pun saya rasa ni. Jadi kita cari lagi, angkat lagi. Banyak abalone yang melekat dekat atas batu. By the way, ini sudah air surut penuh dan ia cuma lebih kurang paras buku lali sahaja, sebab tu saya boleh berjalan di sekitar sini. Seperti yang saya tunjuk-tunjuk, itu semua abalone yang lebih kurang saiz dia 5 ke 7 cm lah. Masih kecil lagi. Ada lagi yang kecil-kecil lain sangat-sangat banyak. Ini adalah starfish. Dan kita jumpa lagi abalone kecil yang bertapak hitam ni. Kalau dia bertapak kuning, kita boleh angkat sudah ni. Tapi kita tidak berputus asa dan terus mencari. Air sudah hampir nak naik. Jadi kita kena cepat-cepat. Sebenarnya okey saja untuk mencari abalone ketika air naik. Tapi saya tak nak basah sangat. Jadi kita kena cari cepat-cepat sebelum air terus naik. Sebab sejuk kalau air naik. Tadi pun lebih kurang sekitar 16 ke 17 darjah Celsius di luar, suhu luar. Jadi kalau masuk ke dalam air mungkin lebih sejuk. Jadi tangkapan hari ini adalah hasil daripada mereka yang menyelam tadi. Sebab saya tak menyelam. Tapi sayangnya tak ada video sebab kebetulan tadi GoPro rosak. Jadi tak dapat ambil gambar di dasar laut. So ini saja yang kita dapat. 1 ekor pawa kuning dan 5 ekor pawa hitam. Duduk di New Zealand ni memang puaslah makan makanan kayangan ni dengan percuma. Apalagi kalau rajin ke laut dan memang peminat makanan laut. Abalone New Zealand atau pawa ini juga dikenali sebagai black gold. Lebih-lebih lagi yang tapak hitam atau dikenali sebagai rainbow pawa. Kalau segar harganya sekitar 120 sehingga 160 dolar sekilo dan murah sikit jika tanpa cengkerang. Sekitar 80 sehingga 100 dolar sekilo. Namun boleh mencecah sehingga 1,000 dolar sekilo untuk pawa kering. Cuma sebagai orang awam, kita ada peraturan untuk kutip pawa di New Zealand ni.